Kami desperate yang pergi dekat Tengdawai tu dah dia suruh buat macam tu. Kata ish, lek kan nak kena siap. Kan dua salinan pengantin. Dua set makeup. Dua set makeup tu mau 15,000 buat 20,000 lah. Kata dia kata ambil hampir kat kedai RM2 ya, dia macam tu kan. Kata cincin dah ada orang buat pakai kan. Macam tu, tapi tak tahu tu macam tak logik lah. Macam saya ni susah nak cium macam tu Ustaz. Kita nak pakai agama Ustaz. Kita nak jaga no. Tak mau sekali lagi dia kata nak buang hak tu tak buat lagi. Buat lagi. Dia mesti nak perasap, dia mesti nak hanyutkan kat laut, nak kat sungai. Biasa macam tu lah. Tu orang tua punya style. Kena beringat sikit lah. Kena beringat sikit, takut hak tak ada jadi ada sekali. Hak ada seekor jadi 5 ekor. Lepas tu mak nak kena pakai pula pergi kat dia. Tak malu. Kau malu. Kena pakai sepasang tu kat dia. Kena pakai pengantin tu. Sepasang kan ada 2 pasang. Sepasang tu mak kena pergi pakai. Tak mahu. Bila-bila tak mahu. Takut pelik sekali. Orang ramai duk pergi kat dia kan. Ramai. Dia pula kan duk pergi kat tu. Duk pick up tu jumpa TikTok Ustaz tu ketemu. Mudah je macam ni. Kita ada masalah, kita nak selesai masalah. Kita sakit, kita nak berubat, kita nak ikhtiar. Jangan berubat dengan orang yang guna jin. Tu je, simple je. Tak peduli lah dia pakai jubah ke, pakai serban ke apa ke, tak peduli. Pakai serban. Tak peduli hak tu. Yang penting dia guna jin ke tak guna. Kalau dia guna jin, kena tepikan. Sebab kalau kita buat pendakwaan pada pejabat agama, dia boleh didenda dan dipenjarakan. Sebab ada enactment rawatan komplementari. Itulah, kita pun tak tahu nak tuduh dia pakai jin ke apa. Tapi yang saya tak berkenan tu, dia tak lapik tangannya. Tak kenal dia salah dengan kita, tak lapik semua tangan. perempuan semua dia pegang macam tu. Itu tak kenal. Tu mau kalau lelaki mau pegang. Iyalah. Ni dia salam dengan kita, salam begitu. Salam buat apa? Tu nak. Dia tanya, dia salam, lepas tu tanya nama apa, mak nama apa. Tu baru dia salam. Tapi balik dengan ni, mak tak kenal tangan sama tangan. Nama tak kenal. Syok no. Kita kena pakai sarung tangan. Kita bukan zaman muda-muda duduk gatai-gatai nak ni. Kita tak mau dah benda-benda macam tu. Itulah kesimpulan dia. Kita tak mau komen apa. Tapi yang pasti kalau nak berubat, pastikan orang tu tak guna jin. Jangan berubat dengan orang guna jin. Sebab kita semayang, kita pergi haji, pergi umrah, tapi iman kita dah rosak. Kita dah minta tolong jin buat apa? Lega tak lega, minta tolong Allah. Selesai. Kan? Soal serah diri pada Allah, ada Allah untuk bagi selesaikan masalah. Kan tak selesai masalah. Jangan duk guna jin lah. Walaupun bila kita pergi di tempat rawatan tu, macam cabut buang penyakit kita. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya.